Kipas ni walaupun nampak simple, minimalis, lepas tu ringan pula tu, tapi angin dia kuat tau. Sebab dia punya bilah ni ada 15 tau. Okey, 10 dekat luar, 5 dekat dalam. Dan material dia pun jenis plastik yang liat tu. So kalau kipas kita terjatuh pun, so insya-Allah tak patah. Punya lebar frame ni pun 35 cm. So angin yang keluar tu pun memang luas lah. Okey, dan ketinggian kipas ni kita boleh adjust 4 dalam satu tau. So yang ni yang paling tinggi dalam 120 cm. So buka je penyambung extension ni. So ni ketinggian yang kedua. Okey, ni ketinggian yang ketiga dan ni ketinggian yang keempat. So memang sesuai lah kalau nak buat kipas meja tu kan. Okey, kepala kipas ni pun kita boleh adjust. Okey, nak ke atas, ke bawah. Kalau kita nak gerakkan kiri kanan, kita tekan je kat sini. Dan kipas ni pun dia ada 3 speed. So memang boleh rasa angin dia memang kuat gila sebab bukaan frame ni besar dan juga bilah kipas dia yang banyak tu. Okey, dan satu lagi kelebihan kipas ni, kita senang nak buka, nak cuci bilah kipas tu dekat frame ni. So memang mudah lah. Okey, dan bilah kipas ni pun kita boleh beli secara berasingan dan dia ada 4 pilihan warna lagi. Okey, so tapi stok dia memang cepat habis. So boleh check harga dan warna dekat link yang dia disediakan.